kenapa kita belajar subjek sains? Kita belajar subjek matematik. Kan benda. Kenapa kita belajar sejarah? Apa daily dah nampak apa? Yang lain cuba tanya. Korang tahu tak kenapa korang belajar subjek ni? Maka daily mungkin dah nampak kenapa belajar. Yang lain pernah tanya tak ChatGPT? Kenapa aku belajar subjek sejarah? Pernah tanya cikgu tak? Cikgu pernah ada cikgu komplain. Cakap lah, pelajar sekarang, cikgu kat depan, dia tanya ChatGPT. Ada cikgu kat depan ni apa? Ada cikgu tanya cikgu, ChatGPT nombor 2. Mana? Apa? So soalan yang sesuai. Dengan keluarkan soalan yang sesuai, first kita akan dapat tingkatkan pemahaman kita, dan akan bantu kita untuk mudah untuk mengingat fakta. Mana yang lebih susah? Nak bertanya soalan ke nak menjawab soalan? Lebih susah nak menjawab? Sebab kita kan saling bertanya, kan? Kalau kita nak bagi jawapan, senang je. Kau dah makan belum? Dah. Makan apa tadi? Nasi goreng. Sekejap je sebab kita dah ada jawapan tu. Tapi bila kita nak bertanya soalan balik, kita kena berfikir. Okey? Kalau kita tak cuba, kita tak akan selamanya tahu kita betul atau salah. Okey? Terima kasih Daini, tepuk untuk Daini. Okey guys. Tengok, salah pun kita tepuk juga sebab kita support semua. Yang penting kita berani. Okey, so semua pun mesti berani mencuba, boleh? Boleh. Alright, kod nombor 3, teman try.